Itu hari dia pergi umrah kan. Aku cakap ya Allah, aku cakap mesej-mesej dia lagi. Cakap, bang doakan saya sebab aku rasa macam dia ni ada teguran-teguran dia yang makan dalam tau. Aku pernah wish dia happy birthday. Dia balas balik. Lepas tu dia panjang dia bagi mesej kat aku. Lepas tu dia, antara benda yang dia cakap adalah pasal solat. App kita ni apa pun jangan lupa solat kita buat. Dulu kan solat. Terasa aku. Sebab kita Nami, aku pernah jumpa Aming di saat dia aming. Betul. Dia aming lain tau. Lain. Dia aming kita tak nak cerita lah, nanti orang kata apa pula kan. Dengan amingnya style kan garang kan. Oi, style dia. Kan. Gaya kau tu. Tapi ni berapa belas tahun yang dulu. Tapi bila jumpa Aming sekarang ni, kau rasa macam bang, jangan balik boleh tak bang? Dia seperti dilahirkan semula kan. Betul. Macam Sayang baby rasa sayang dilahirkan sayang. macam tanpa dosa. Kau duduk dengan dia pun. Tapi macam kau lah Mi, kau duduk sebagai seorang penonton Mi, untuk kita cerita sikit pasal Abang Aming punya episod kan. Ada netizen yang kata, buka aib lah ni apa, Allah dah tutup aib kau buka aib balik apa semua. Apa cara pun 2 kali 5 lah. Lagi menolak cerita tu kan, korek cerita tu. Bagi kau Mi, kau komen sikit Mi sebagai seorang warga pendidik Mi sebelum ni. Cerita pasal aib ni benda tu subjektif. Sebab kalau kita jawab exam pun subjektif, jawapan kita, saya, Abang Mamat, Abang Syuib akan Pun tak lain-lain. sama kan? Pun tak sama. Tapi kita tiga-tiga dapat markah. Sebab apa? Sebab kita ada skema pemarkahan. Sama jugalah dengan cerita-cerita yang pernah berlaku. Sejarah hitam, sejarah kelam. Bagi saya benda tu semua untuk pengajaran lah. Pengajaran. Kalau kau rasa benda tu baik, kau ambil lah. Kalau kau rasa benda tu buruk, jadikan dia sebagai sepadan, kau ambil lah sebagai pengajaran. Betul. Itu je. Sebab ada orang kadang-kadang dia bila lalu benda macam itu dia putus harapan dah. Betul. Dia dah rasa tak ada harapan. Tapi bila dia dengar ada cerita-cerita lain yang beri inspirasi, yang dia cakap aku tak boleh putus harapan. Betul. Orang ni pun rasa memang tak ada harapan. Tapi dia boleh pergi jalan balik dan dia ada harapan dah sekarang. Tapi kau nampak Mi kenapa Abang Aming boleh jadi Abang Aming sekarang ni? Sebab daripada siapa dia sandarkan? Apa? Bini dia rumah dia. Keluarga, sebenarnya keluarga tu penting Mi. Ni kepada korang kat luar semua, kalau ada yang keluarga yang sebegitu rupa korang kena support bila dia keluar daripada pusat pemulihan, kena support. Memang apa semua. Kebanyakan bila dipinggirkan, itu yang lepak pot balik tu. Patah balik lah. Habis sebab dekat pot kawan-kawan semua welcome, family tak welcome. Ya tu. Okay. Itu puas Mi dapat puas bila kau dapat bagi pandangan tu Mi. Episod kali ni memang digayakan oleh Dotted. Pergi ke media sosial Dotted, boleh follow, boleh tengok ada orang punya line up baru, collection baru. Memang lawa, memang selesa, boleh buat pembelian di website. Betul tu. Nami pun kalau kita tengok pakaian dia semua stylo juga Style. ni anak buah Joey ni, semua design by Joey ni kan. Penganut. Penganut. Mi, bila tadi kita dah cerita pasal result kau apa semua tentang cikgu semua kan. Kita nak cerita detik-detik dia buat keputusan untuk berhenti gitu. Kau berapa tahun sini servis Mi? Servis 3 tahun setengah. Posting 2019, 2022 saya take break. Itu jadi cikgu sekolah rendah. Ya. Mengajar murid-murid darjah berapa tu? 1 sampai 6. 1 sampai Sebab 6. saya subjek major saya adalah pendidikan muzik. Cikgu muzik. Jadi kat sekolah tu saya seorang je kelulusan cikgu muzik. So 1 sampai 6 saya terlibat lah. Satu sekolah lah saya ajar. Jadi ngajar apa? Muzik tu apa? Kalau ni tahapkan sekolah rendah Sebelum tu sekolah mana Mi yang kau ngajar ni? Sekolah Kebangsaan Serting Ulu dekat Negeri Sembilan. Oi, dekat-dekat kampung kau juga. Alhamdulillah dapat dekat. Pakaiannya cikgu lah. Pakaian cikgu. Muka cikgu. Berkemeja. Berkemeja. Sebab waktu tu saya bermisai lagi. Dia ni bermisai ikan keli tu. Rambut sikat tepi. Zaman-zaman tu zaman pompadour. Seluar selek. Kasut hitam. Cicak jatuh mati. Sebab ada side kan. Kalau pakai macam sekarang pergi sekolah dia kena halau dengan guard dah. Jadi ngajar tu pendidikan muziknya macam mana? Yang ni ke? Yang itu Kastanet. Kayu TikTok. Main seruling. Triangle. Kerincing. Seruling. Recorder. Seruling. Keluar pula. Recorder. So ngajar itu je. Ngajar itu je. Dan seronok. Bukan saya nak judge lah. Bukan saya nak judge. Dan itu antara faktor yang membuatkan saya rasa apa? Saya rasa tak berkembang. Okey, untuk saya. Tak, mak bapak cikgu bahasa Melayu. Kenapa jatuh kat engkau muzik? Ada aku tak kita senang cerita tak tahu macam mana cara kau pembelajaran kau masa kat maktab. Kenapa kau pergi ke kos muzik? Alright. Macam mana tu? Okey, saya recap balik UPSR, PMR saya cemerlang. Straight A. Waktu SPM, saya tak cemerlang. Kenapa?
6A 3B. Handal. Okey, lepas tu. Tapi bang, untuk golongan 6A 3B. Mak aku dah 9 lembu 7 hari 7 malam kalau aku lah. Sujud syukur. Okey, itu dia permainan dia. Okey. Bila dalam komuniti sekolah berasrama penuh, Okey. di mana kita dikelilingi orang-orang yang bijak pandai. Betul. Kau sekolah pandai kan? Ya, sekolah kluster orang panggil. Oh, yo. So persaingan dia tu perlulah pada dasar akademik. Okey. Jadi 6A 3B bagi saya teruk lah. Tak Dekat handal sekolah lah tu pun Tak biasa je. Tak andal bang, tak andal. Semua straight Mungkin kalau saya kat sekolah harian, ya pandai. Okey. Tak tahu mungkin skeptikalnya ataupun mentalitinya macam tu waktu tu. Kau ambil apa? Sains ke? Saya sains student agama. Alamak. 11 subjek SPM. Biologi. Ada admit lah. Bio, admat, fizik, kemis, pendidikan syariah Islamiyah, pendidikan Quran Sunnah, bahasa Arab. Apa yang semua B ambil. tu? Yang B Admit. apa lah? Yang B saya tak ingat lah. Tapi yang penting bab agama saya A. Okey. Mat lah tu. Sains semua hancur. Okey. Fizik semua habis lah. Fizik, kemis, bio habis. B tu okey lah tu. Yelah, tapi waktu tu saya dah mula rasa yang saya pandai sebab mengingat je. Mak ayah kecewa kau dapat keputusan je tu. Kecewa. Kecewa kan? Saya boleh nampak kecewa sebab kita boleh tahu kita yang hidup dengan mak ayah kita kan. Cara dia grade bila kita bawa balik keputusan tu. Kalau dulu Allah 8A Allah. Adik-beradik kau semua straight A semua. Tak, saya seorang yang pandai. Okey. Sebab tu saya cakap dia jadi macam anak harapan. Itu dia pembawakan dia. Okey. Anak harapan. Jadi bila dapat 6A 3B, dia orang Kecewa kan? turn off lah. Dia memang nak straight So lah. dapatlah beza bila saya bawa balik 6A 3B. Okey lah. Alhamdulillah lah, syukur lah. So waktu tu saya dah mula rasa ada pemberontakan tu. Dalam hati ni mula rasa macam tapi nak melawan tak boleh. Sebab saya tak buat salah apa-apa. Dan kau memang jadi ngikut je. Bagus lah kau jadi anak. Mak ayah saya pun tak buat salah apa-apa pun. Cuma harapan dia orang tinggi. Kan? So bila dah dapat putusan macam tu, dia tanya saya nak sambung apa. Saya dalam hati ni motor-gonta ni, saya nak sambung bahagian entertainment. Tak kisahlah apa-apa, suara ke, Budak meskom ke? Tak kisah. Tak kisah. Sebab saya dah mula rasa benda tu. Dah mula rasa benda tu dari sekolah rendah lagi saya rasa. Yelah sebab yang masuk-masuk pertandingan apa semua tu. Sebab Benda tu lah. sekolah rendah, saya suka tengok cerita-cerita Allahyarham Tan Sri P. Untuk budak yang dah level macam tu. Faham. Lepas tu untuk yang generasi selepas itu, saya suka tengok Pak Nil pula. Bayangkan untuk budak-budak. Kan? Faham. Lepas tu Raja Lawak keluar, AF keluar. Tengok juga. Memang sebabkan itu ayah saya pasang Astro. Memang saya akan duduk depan TV tengok Raja Lawak 1 sampai 7. Alamak. Follow. Bapak kau layan juga Raja Lawak. Layan. Terutama Pak Nabil lah, Warning 9. Yelah betul. Abang Mamat pun tengok Abang Nabil juga. Betul. Mula